Baik, jadi insyaAllah kita mula membaca daripada ayat 63 sehingga ayat 96 daripada surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytum ma tahrusun أأنتم حينئذ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Jadi dalam pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ashabus shimal. Ashabus shimal. Kemudian baik, kemudian kita menyebutkan setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ashabus shimal, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan, yang telah kita bincangkan sebelum ini dan akan kita lanjutkan perbahasannya pada pagi ini, adalah semuanya terkait dengan kehidupan manusia, khususnya
keadaan manusia ketika mana berada di atas muka bumi, iaitu bermula dengan penciptaan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat sebelum ini yang kita sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan ataupun mencipta manusia daripada air mani, kemudian jadilah manusia, dan Allah juga menciptakan maknanya kematian manusia, dan ketika mana mati datang menjemput seseorang itu, wa ma nahnu bimasbuqin, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tidak ada sesiapa yang dapat mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana telah sampai waktunya. Jadi pada pagi ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang keduanya adalah dari sudut tanaman. Jadi apa kaitan tanaman dengan manusia? Jelas sekali dari sudut manusia memerlukan hasil tanaman sama ada directly ataupun indirectly untuk manusia ini terus berkembang hidup. Maknanya dah jadi daripada air mani, dan manusia juga, maknanya kita semua ada unsur tanah, of course. Ini Adam dicipta daripada tanah, apa yang kita makan juga mana hasil daripada tanah. Jadi manusia memerlukan tanaman directly, iaitu makan dari sudut buah-buahan, sayur-sayuran. Indirectly adalah kita makan dari sudut makanan seperti mana haiwan peliharaan yang memakan tanaman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk memikirkan tentang tanaman. Yang ini sebagai salah satu elemen untuk perkembangan manusia setelah daripada diciptakan dalam ayat-ayat sebelum ni yang telah kita bahaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afara'aytum ma tahrusun. Mengapa maka tidakkah, maknanya kamu melihat apa yang kamu tanam? Tahrusun. A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya ataupun kamikah yang menumbuhkannya? Baik. Jadi kita tengok pada dua ayat ni dulu. Pertama, apa beza harsun, rasa, tahrusun yang membentuk perkataan tahrusun dengan tazra'un? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut afara'aytum ma tazra'un? Tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Antum tazra'unahu. Tetapi Allah membezakan di antara tahrusun dan juga tazra'un, yang kedua-duanya boleh membawa maksud tanaman ataupun sesuatu perbuatan, maknanya seseorang itu menanam. Tapi dalam Al-Quran Allah membezakan, iaitu perkataan harus itu menunjukkan kepada adanya elemen manusiawi. Ini elemen usaha daripada manusia. Sebab tu Allah sebut apa yang kamu tanam. Ya, ini ada usaha dari sudut elemen manusia, bermula daripada digembur tanah, dan pemilihan biji benih, dan kemudian ditanam biji benih, dan kemudian maknanya disiram, dan maknanya ada elemen usaha daripada manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala compare di antara elemen usaha manusia itu dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan tanaman tersebut. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, pertama dari sudut tanaman yang manusia tanam itu bukan sepenuhnya dari sudut usaha yang dilakukan oleh manusia, tetapi pasti ada penglibatan Allah Subhanahu Wa Taala agar tanaman itu berhasil. Okay. Agar tanaman itu berhasil. Kalau kita tengok biasanya anak-anak
kadang-kadang mereka buat eksperimen berkaitan dengan biji benih letak dalam cup kan. Kemudian letak kapas, kemudian disiram air, letak di bawah cahaya matahari. Kalau kita tengok, kalaupun ada elemen-elemen yang menghasilkan maknanya menumbuhkan tanaman, yang ini kita pelajari ia sebagai fotosintesis, proses fotosintesis. Satu, dari sudut air itu sendiri, cahaya itu sendiri bukan hasil daripada manusia, kan? Kalau ada air dan juga ada cahaya sendiri pun pada sesuatu tanaman itu ataupun biji benih itu, dia tidaklah automatically akan menyebabkan tanaman itu akan tumbuh. Kerana berapa banyak juga tanaman yang tak jadi, kan? Walaupun ada air, walaupun ada elemen dari sudut cahaya, maknanya lengkap, komplit apa yang diperlukan bagi biji benih itu untuk ia tumbuh. Bukan semestinya kalau lengkap ada tu dia mesti akan tumbuh. Dia mesti akan tumbuh, tidak. Jadi ada perkara yang manusia usahakan, tahrusun. Tetapi ada di sebaliknya penglibatan, of course makna penglibatan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan tanaman. Kerana walaupun ada elemen-elemen yang kita sebutkan untuk menghasilkan sebatang pokok, tapi ia masih lagi tidak boleh hidup dengan sendiri, melainkan adanya kuasa yang menghidupkannya. Kerana berapa banyak biji benih ataupun pokok yang mati walaupun mempunyai elemen yang sama, menjadi bukti bahawa ia adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna tahrusun ia merujuk kepada perbuatan manusia yang berusaha, kan? Tetapi dari sudut yang berusaha tanam, tahrusun, tetapi dari sudut menumbuhkan itu, zara'an yang menumbuhkan itu bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tazra'unahu, adakah kalian yang menumbuhkannya ataupun kalian kami yang menumbuhkannya, an-nahnu zari'un. Baik. Dan kalau yang kedua, kalau kita tengok ada perbezaan bila Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada manusia tazra'un, dia datang dalam bentuk fi'il, dalam bentuk perbuatan, fi'il mudhari', ini perbuatan. Sedangkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan kepada dirinya, Allah sebut dalam bentuk az-zari'un. Ini disebutkan dalam kata pembuat. Jadi ada beza dalam Quran bila satu perkataan itu datang dengan kata perbuatan, ataupun didatangkan dengan kata pembuat. Bezanya bila kita kata contoh bercucuk tanam, kita bercucuk tanam, ini bermakna mungkin kita bercucuk tanam as a hobby, mungkin pagi-pagi ataupun petang-petang ataupun lapang mungkin dah pencen dan sebagainya, makna kita nak bercucuk tanam, maka kita menjadikan aktiviti bercucuk tanam itu adalah sebagai hobi ataupun mengisi masa lapang, kan? Tetapi kalau az-zari'un, ia menunjuk kata pembuat, menunjukkan kepada petani, kan? Juga salah satu membawa maksud petani, zari'un maknanya menumbuhkan, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, maknanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pembuat, yang ini sentiasa menumbuhkan, dan ia bersifat mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi manusia mungkin dia ada usaha tahrusun, maknanya usaha untuk menumbuhkan, walaupun dia tidak ada kemampuan menumbuhkan, tetapi usaha-usahanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian daripada apa yang dia akan dapat dari sudut hasilnya. Tapi hasilnya itu akhir sekali, maka ia tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan. Jadi di sini kita dapati pengajarannya adalah dari sudut kita manusia ini di atas muka bumi ini adalah fokus kepada usaha. Jadi dalam masa yang sama, usaha kita itu ada something, portion, bahagian daripada usaha kita ini akan menjemput maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyebabkan manusia itu dapat menikmati apa yang dia tanam di dunia ini, ini dari sudut amal solehnya, dan dia dapati pohon ataupun buah-buahnya itu di hari akhirat. Usaha manusia itu bukan keseluruhannya, maknanya kita masuk syurga
Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan, bukan kerana amal soleh yang kita lakukan sepenuhnya, tetapi adalah kerana rahmat Allah. Amal soleh itu menjadi pintu pembuka kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana juga dari sudut tanaman, bukanlah usaha manusia itu purely kesemuanya yang menyebabkan pokok-pokok itu tumbuh, tetapi usaha itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan tanaman. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Maka yang kedua juga kita dapati daripada dua ayat ini adalah dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk membangunkan. Kerana bila mana disebutkan terjemahan kan, afara'aitum, mengapa mereka masih berdegil, kan? Dia ada seolah-olah dalam bentuk ancaman. Dalam terjemahan ni maknanya ayat tu, persoalan itu adalah dalam bentuk ancaman. Jadi ia sebagai satu ancaman kepada orang yang maknanya masih lagi berdegil untuk tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada hari akhirat. Kerana antara hujah-hujah orang yang tak beriman pada hari akhirat ataupun hari kebangkitan ini adalah dari sudut logiknya, macam mana boleh seorang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan, kalau sebelum kita sebutkan tulang belulang yang telah hancur lebur dah jadi bercampur dengan pasir, bercampur dengan tanah, bukan sekadar kami, maknanya disebutkan abaunal awwalun, nenek moyang kami yang dah yang telah mati dulu, yang mana tak boleh beza dah di antara tanah dan juga badan mereka yang telah hancur menjadi tanah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak untuk berfikir, kamu ke yang nak bangunkan nenek moyang kamu dan diri kamu itu sendiri, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah yang akan membangunkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ada kuasa untuk membangunkan. Kalau malah biji benih yang mana asalnya mati itu mampu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pohon-pohon yang hidup mekar, maka begitulah maknanya manusia ini, kematiannya, apa jua bentuk yang terjadi pada tubuh badannya ketika mana ia mati, hancur, tinggal tulang ataupun dan sebagainya, maka Allah Az-Zani'un, Allah mampu untuk menumbuhkan ataupun muhyi, Allah mampu untuk menghidupkan ianya semula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun." Dan kalaulah kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering, hancur sebelum ia berbuah, maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan juga misal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lau, bila disebutkan lau di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat sedemikian. Maknanya Allah kata kalau Allah nak, Allah boleh buat. Tapi atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak buat. Itu perkataan lau. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan la ja'alnahu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Ini kalau kita tengok ada huruf lam di situ, la ja'alnahu. Nanti kita akan tengok dalam ayat yang seterusnya, ayat 70 nanti, Allah sebut lau nasya'u ja'alnahu, lau nasya'u ja'alnahu. Tak ada huruf lam. Jadi kenapa ada huruf lam pada ayat ini? Untuk memberikan penegasan, kamu jangan rasa bahawa kamu yang mampu untuk menghidupkan. Kalau Allah berkehendakkan, maknanya memberi satu penekanan, apa yang kamu usahakan, apa teknologi yang kamu pakai, yang kamu guna pun, kalau Allah berkehendakkan, maka Allah boleh membinasakan. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh cerita, salah satu cerita dalam surah surah Al-Kahfi, kan, bagaimana pemilik dua kebun, kan, dia berkata kepada kawan dia, secara ringkas ni saya sebutkan, dia kata bahawa aku wama azunnu sa'ata qa'imatan, aku tak rasa bahawa kiamat ni akan berlaku, dengan menunjukkan bahawa aku rasa bahawa tanaman aku ni akan kekal, dan akulah yang menyebabkan, maknanya tanaman disebabkan kepakaran aku, disebabkan sistem yang aku bina, menyebabkan dua kebun aku ni sangat indah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan dua kebun itu, dua kebun yang dimiliki oleh lelaki itu dalam surah Al-Kahfi itu, kan.
Yang ini dengan mudah dan juga dengan pantas, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menjadikan hutaman. Di hutaman ni makna apa? Kering, hancur, tak ada nilai. Fadhaltum tafakkahun, maka kamu berada dalam keadaan hairan dan juga menyesal. Jadi kalau kita sebutkan tafakkahun, ini sama originnya, asalnya daripada perkataan fakihah, kan? Jadi kita sebutkan sebelum ni fakihatun katsirah, yang membawa makna buah-buahan, yang seorang itu bila dia nampak buah-buahan tersebut dia jadi gembira dan dia suka untuk memakan buah-buahan tersebut, kan? Jadi kenapa ayat di sini menjadi hairan ataupun menyesal? Kerana fazaltum, maknanya diselubungi. Asalnya mungkin gembira dengan adanya tanaman, seronok, banyaknya rezeki, tetapi zaltum, maknanya seolah-olah keseronokan, kegembiraan itu telah pun ditutupi. Maka jadilah sebaliknya, sifat tafakkahun itu merujuk kepada keadaan yang sebalik daripada kegembiraan, keseronokan, ketakjuban kepada kehairanan dan juga penyesalan apabila benda itu telah pun berlalu ataupun hancur dan tidak ada lagi nilai, yang ini tanaman mereka. Inna lamughramun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa mereka ni pasti akan rasa kehairanan dan juga menyesal apabila dibangkitkan semula. Ini kalau kita nak ambil dari sudut pengajaran, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hancur kerana apa yang akan kalau tidak hancur kerana rosak dan sebagainya, bila ianya akan pasti hancur, iaitu bila idza waqa'atil waqi'ah, kan? Ini bila mana di hadapan ataupun di permulaan surah disebutkan bila berlakunya hari kiamat pasti akan hancur semua, kan? Jadi yang asalnya gembira maka bertukar menjadi hairan dan juga menyesal. Sebab apa? Sebab apabila dibangkitkan semula, kan, maknanya apa yang ditinggalkan, harta yang telah hancur binasa itu tidak memberikan apa-apa kebaikan ketika mana balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerugian, inna lamughramun, kerugian di sini bukan sekadar kerugian di dunia bila ianya dimusnahkan, tetapi boleh jadi kerugian juga di hari akhirat. Walaupun konteks ayat ni sebenarnya di dunia, tetapi dunia itu ada kesannya, implikasinya pada akhirat. Dalam satu kata-kata Arab, bukan hadis tapi kata-kata Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk hari akhirat, kan? Perkataan yang digunakan pun mazra'ah. Ini tempat bercocok tanam, kan? Inna lamughramun, sesungguhnya kami menanggung kerugian. Yang ini bila mana hancur binasa maknanya rugi. Inna lamughramun juga membawa makna kerugian bila mana balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa-apa hasil, rasa untung. Tetapi innal insana lafi khusr. Tetapi sebenarnya rugi, muflis bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami hampa daripada mendapat sebarang hasil. Mughram ini daripada perkataan gharama yang membawa makna hutang ataupun kerugian yang besar. Jadi hutang ni adalah sesuatu yang terikat dengan seseorang tanpa dia dapat melepaskan diri daripada hutang, melainkan dia membayar hutang. Hatta sampai kepada orang itu mati sekalipun, hutang dia masih perlu untuk dijelaskan ataupun maknanya ditanggung oleh ahli keluarga, maknanya untuk dibayar bagi pihak si mati. Dalam hadis kita tahu masyhur Nabi SAW sebut bahawa seseorang itu dia terhenti ataupun tersekat apabila adanya ataupun masih ada lagi hutang-hutang yang belum dilunaskan. Jadi hutang yang akan dilunaskan dari sudut apabila seorang itu dibangkitkan, satu kerugian di dunia bila mana tanaman ini kita tahu nak dapatkan sumber air, nak dapatkan sumber biji benih, nak dapatkan ada pelbagai kos-kos yang diperlukan. Jadi bila hancur lebur semua maka menanggung kerugian duniawi. Apabila dunia ini hancur juga, bila mana tidak mengimani akan adanya hari akhirat dan juga hari kebangkitan, maka dia juga seperti mana menanggung kerugian. Apatah lagi dia kena bayar
ikut bayar balik, maknanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di dunia ini, tetapi dia tidak ada modal, yang ini dari sudut pahala-pahala kan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami sangat hampa daripada mendapat sebarang hasil, maknanya terhalang sepenuhnya daripada rezeki dan juga daripada manfaat. Ini perkataan mahrumun yang disebutkan pada ayat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seterusnya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 68, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Selain daripada itu, okay, setelah settle maknanya Allah sebutkan tentang tanaman, Allah sebutkan tentang air pula. Kenapa Allah sebutkan tentang air? Ya, tanaman tadi dia memerlukan air untuk hidup. Ya, maknanya memerlukan air untuk hidup. Sebagaimana manusia juga, makna komposisi badan manusia, kan, yang disebutkan sebelum ni dari sudut penciptaannya daripada air mani juga memerlukan air bagi kehidupan. Jadi Allah sebutkan manusia dulu, kemudian sebutkan tanaman, yakni apa yang manusia makan, kemudian sebutkan air. Air itu untuk tanaman dan juga untuk manusia. Dua-dua sekali. Kan? Cantik susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak hanya menyebutkan manusia, air dulu, kan? Baru tanaman. Sebab apa? Sebab tanaman juga memerlukan air, kan? Untuk terus hidup. Kerana kalau tidak ada air, itu antara cara bagaimana pokok ataupun tanaman itu akan musnah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Selain daripada itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Al-ma'un. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang manusia minum, tashrabun, yang manusia minum di atas muka bumi ini, adalah daripada air yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan, iaitu air daripada hujan dan juga air sungai. Ya. Baik. Air di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan air dengan Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat berkaitan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kalau kita ambil makna Ramadan kepada makna asal, kenapa orang Arab menamakan Ramadan itu Ramadan, adalah kerana Ramadan itu adalah sifatnya, keadaan suasananya itu keadaan yang panas. Ya, panas. Jadi keadaan yang panas di tengah padang pasir. Apa yang diharapkan oleh seorang yang berada di tengah panas padang pasir untuk memberikan kesejukan dan memberikan bekalan minuman, sudah tentulah hujan. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang turun kepada manusia ia ibarat seperti air, bahkan lebih baik daripada air, yang memberikan air itu sebagai makanan kepada manusia di dunia ataupun sebagai keperluan manusia di dunia ataupun keperluan fizikal manusia. Tetapi yang turun di dalam bulan Ramadan itu adalah keperluan spiritual manusia, iaitulah Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid, ini surah Al-Waqi'ah kan, surah Al-Hadid, surah selepas daripada surah Al-Waqi'ah ni, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan dibandingkan dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan kepada hamba-Nya keterangan-keterangan dalam ayat yang ke-9 antaranya. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Yang nak sebutkan dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat ataupun tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan di antara wahyu dengan ayat. Baik. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamukah yang menurunkannya daripada awan? Jadi al-muzni di sini merujuk kepada awan yang membawa hujan. Ya, awan kan kalau kita tengok asalnya di putih. Ya. Tetapi bila mana di dalamnya ada air hujan, terkandung air hujan, dia menjadi gelap. Jadi awan yang gelap yang membawa air hujan itu, ia dinamakan sebagai al-muzni. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, ataupun kami yang menurunkan. Kalau tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu perbandingan bahawa tanaman ini ada kerja manusia dan ada maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkannya. Tetapi berkaitan dengan air, kita tahu bahawa tidak ada sesiapa pun daripada kalangan manusia yang mengatakan bahawa dia menurunkan hujan. Ya. Bahkan kalau orang yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala pun, mereka menyembah berhala, antara ritualnya adalah untuk menurunkan hujan. Ya. Jadi mereka tak kata bahawa mereka sendiri yang turunkan hujan. Jadi menunjukkan air ini adalah completely datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada campur tangan langsung daripada kalangan manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membawa awan tu, muzni tu, membawa awan tu untuk diturunkan di mana-mana tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan ia juga disebutkan awan yang turun ataupun yang membawa hujan ni dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan lebih detail macam mana awan yang membawa hujan ini ianya tak diturunkan secara sekaligus. Kita bayangkan kalau hujan hujan turun seperti mana air yang kuat yang mencurahkan. Kalau kita ambil air baldi ataupun salah satu bekas yang besar, kita telangkup air tu, air yang turun dengan jumlah yang banyak tu, dia akan memberikan rasa sakit. Apatah lagi kalau dia datang air itu daripada tempat yang tinggi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan itu dalam keadaan ia tidak memberikan kemusnahan kepada manusia, kepada tanaman yang diusahakan oleh manusia. Jadi dari sudut air itu, jumlahnya, cara penurunannya, di mana ia diturunkan, itu semuanya adalah nahnul munzilun. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkannya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk menyekat rezeki, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk mengajar orang-orang yang mutrafin yang kita sebutkan sebelum ni, terasa maknanya kaya, terasa maknanya dia boleh buat apa sahaja dia ikut suka hati, cukup sekadar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hujan, maka musnah dah maknanya dari sudut ekosistem kehidupan manusia, lapar, tak ada makanan dan sebagainya. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan, kita tengok berperasan berbanding ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la ja'alnahu hutaman. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ja'alnahu. Sebab apa saya sebutkan tadi? Kerana ayat sebelum ini adalah terkait di antara kombinasi kerja manusia dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak berikan penekanan, walaupun kamu buat macam mana pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan ianya binasa. Tetapi ketika mana Allah sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala lah sumbernya, maka sudah tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu untuk memberikan penekanan pun, dan ianya difahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk melakukan sedemikian. Baik, apa makna ujajan? Ujajan ini merujuk kepada
uh, air yang sangat masin. Bahkan ada ulama menyebutkan air yang sangat masin kalau ia adalah air yang uh, sungai. Sungai biasanya adalah tawar kan. Jadi bila mana boleh jadi mana Allah tukar keadaan sungai itu menjadi masin dan lautan pula menjadi baik. Jadi hujan ni maknanya Allah tukar mana keadaan molekul air tersebut daripada sifatnya kepada sifat yang lain. Air itu ada, boleh diturunkan. Kalau tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang pertama mungkin kamu melihat dari sudut kalau air itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi kalau air itu tetap turun, cuma ditukarkan kan, menjadi bentuk komposisi molekul yang lain, tetap juga kamu tak boleh manfaatkan daripada air tersebut, kan? Jadi kita bayangkan kalau sebab itu ada yang menyebutkan hujan ini masin. Sebab apa? Laut yang masin menyebabkan maknanya manusia tak boleh minum daripada air masin tersebut. Tetapi gunanya bila berlaku evaporation kan, bila berlaku kitaran cycle water tu, menyebabkan adanya naik ke awan, dipenuhi awan, kemudian awan maknanya turunkan hujan ke sungai. Jadi menyebabkan manusia dapat minum air daripada sungai. Ini kata Tuan Guru Ni Aziz dalam tafsir dia. Dia kata maknanya ini adalah satu kitaran yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan supaya penapisan air yang masin daripada lautan itu pada awan menjadikan manusia dapat minum daripada air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan yang mengalir di sungai-sungai kita. Jadi Allah jadikan semua air itu masin, maka ia tidak akan memberikan manfaat kepada manusia untuk kehidupannya. Falaula tashkurun, kalaulah kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada baiknya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa kaitannya air dengan kesyukuran? Kerana sesuatu yang tidak ada usaha daripada manusia, ia menunjukkan ia sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita sebutkan hadiah ni apabila contoh kita beli satu barang. Kan? Jadi beli satu barang kita dapat tiket untuk mendapat cabutan bertuah. Kita mungkinlah tak ada nak sangat cabutan bertuah tu. Lebih daripada kita kalau tak dapat pun kita mendapat manfaat daripada apa yang kita beli. Jadi bila kita beli dan kita dapat pula mana cabutan bertuah tu, kita mestilah rasa syukur. Kan? Benda yang kita tak expect untuk ada ataupun dapat dengan belian kita itu, tiba-tiba dapat, maka sepatutnya melahirkan rasa syukur yang lebih tinggi. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa air ini tidak ada usaha daripada manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan daripada manusia itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya, kalau kita tengok dalam ayat tadi yang membicarakan tentang Ramadan, yang Allah sebutkan bulan turunnya Al-Quran, Allah juga mengakhiri ayat Ramadan itu dengan la'allakum tashkurun. Jadi seperti mana kamu sepatutnya bersyukur air yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kamu untuk bekalan fizikal kehidupan kamu, begitu juga maknanya kamu kena bersyukur dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk bekalan bagi spiritual. Jadi kedua-duanya diakhiri dengan syukur. Kerana air yang diibaratkan seperti mana wahyu itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai favor Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Itulah juga Al-Quran yang mana Allah sudi untuk mengajarkan kepada manusia, Allamal Quran Ar-Rahman Allamal Quran, kerana ia menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbal balik daripada kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan, mengajarkan Al-Quran adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur yang dimaksudkan ini sudah tentu bukan sekadar maknanya dari sudut lafaz, tetapi dari sudut penghayatan dan juga amalan kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Di air, kita tak hanya air itu bila mana kita
air ni, kita ada air di rumah, kita kata oh, Alhamdulillah ada air. Tapi kita mensyukuri air itu dengan kita tak membazir. Kita mensyukuri air itu dengan kita minum air tersebut. Jadi begitulah maknanya untuk melafaz, untuk memaknakan kesyukuran dengan turunnya Quran. Kita tidak melampaui batas apa yang Quran telah gariskan. Kita juga maknanya berusaha untuk memanfaatkan Al-Quran itu sebagaimana kita memanfaatkan air dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang bila kita nak buka puasa kan, bila kita nak minum air, dan air itu pun kadang-kadang menjadi tazkirah kepada kita. Dan inilah maknanya apa yang Al-Quran buat ataupun kesan Al-Quran dalam kehidupan manusia itu. Dia mungkin menjalani kehidupan yang sama seharian, rutin macam biasa, tapi world view, cara fikir dia terhadap apa yang berada di sekitarnya itu telah berbeza. Kerana world view itu dicorakkan oleh Al-Quran. Dan kenapa pentingnya world view ni? Kerana dengan world view ni lah dia akan menolak seseorang itu untuk dia rasa lebih dekat pada Allah, dia rasa nak lebih bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi SAW sebutkan bila mana Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki kan. Aisyah tanya, kenapa kamu berbuat demikian? Ya, sedangkan kamu pun dah dijanjikan syurga dan sebagainya. Maka Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi ataupun aku patut menjadi seorang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila seorang itu bersyukur kan, di dalam sesuatu ibadahnya, maka dia akan dikurniakan kepadanya sabar. Kan. Kenapa? Syukur ini dia bergandingan dengan rasa sabar di dalam amalan. Kalau kita sabar semata-mata di dalam amalan ini, ini kita rasa beban tanggungjawab itu kepada kita. Kita laksanakan macam puasa, kalau kita sabar maknanya kita sanggup nak puasa ni 30 hari. Tapi lepas habis 30 hari, dah lega, beban tu hilang. Tapi kalau dengan bersamanya syukur, kita bukan sekadar tak rasa bahawa puasa itu sebagai beban, kerana kita syukur Allah menghadirkan Ramadan dengan pelbagai kelebihan. Kita juga maknanya syukur dari sudut Allah telah pernah menghadirkan kepada kita Ramadan, mana kita keep coming ataupun kita sentiasa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan rasa syukur. Kerana walaupun Ramadan telah pun berlalu, ganjaran, kelebihan, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berterusan. Kan? Jadi itu tanda syukur. Sebab syukur ni juga saya selalu kaitkan ataupun kita boleh gambarkan dia sebagai satu bentuk loyalty, kesetiaan seseorang. Jadi kesetiaan kepada sesuatu adalah lambang maknanya kesyukuran dia terhadap entiti ataupun sesuatu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan baik. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan adalah api. Afara'aytumun nara allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan api. Jadi apa kaitan api? Kita nak tengok tanaman, air, api. Baik, saya jelaskan dulu ayat-ayat ni. Jadi kita akan simpulkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang keempatnya adalah api. Baik. Afara'aytumun nara allati turun. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan api, bagaimana ia terhasil? Ia terhasil daripada pokok. Ya. Ia terhasil daripada pokok, iaitu bila mana batangnya dikerat, ya, bila digeset di antara kayu ataupun batang pokok dengan batang yang digunakan untuk digesek tu. Ya, kita tahu kan mana jenis macam mana nak menghasilkan api tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tidakkah kamu melihat bagaimana api itu terhasil melalui cara gesekan. Turun maknanya gesek. Kita tolak macam tu kan. Jadi kita gesek itu adalah menggunakan kayu api. Kayu pohon. Yang mana pohon itu adalah tanaman yang asalnya
dia adalah tanaman yang mana ketika mana dia hidup, adanya air, maka dia hidup, boleh berkembang. Tapi bila mana dia telah kehilangan air ataupun ranting-rantingnya telah pun mati, jadilah ia batang-batang kayu yang mana boleh digunakan untuk pembakaran. Jadi apa kaitannya dengan perfahaman kita? Ya, ini kalau kita sebutkan air tadi adalah ibarat wahyu yang menghidupkan tanaman. Ya. Tetapi apabila hilangnya wahyu tersebut, tinggallah maknanya batang pokok tanpa air, maka dia akan mati. Bila mana batang pokok tanpa air, dia mati, apakah yang layak ataupun boleh digunakan batang kayu yang telah mati ini menjadi bahan bakaran kepada pembakaran. Ya. Jadi begitulah juga manusia yang mana dia hidup dengan air dalam kehidupannya, dengan wahyu yang menghidupkan jiwanya. Kalau wahyu itu hilang daripada dirinya, maka apa yang layak bagi seseorang yang mananya menjauhkan diri daripada wahyu, daripada kebenaran, adalah bahan bakaran api neraka. Baik. Kemudian afara'aitumun nar, kalau kita tengok api juga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa api kadang-kadang dinisbahkan sebagai wahyu juga. Selain daripada air, Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan api sebagai wahyu. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa dalam berbagai surah, dalam surah Taha dan surah-surah yang lain, sebutkan Nabi Musa dalam perjalanan untuk balik daripada Madian ke Mesir. Kita tahu Nabi Musa ringkasnya hidup maknanya membesar di Mesir, sampailah berlaku peristiwa Nabi Musa terpaksa lari keluar daripada Mesir pergi ke Madian. Nabi Musa duduk di Madian lebih kurang hampir 10 tahun. Kemudian kerinduan untuk balik ke Mesir, dan di dalam perjalanan tu di Bukit Sinai, Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara Nabi Musa mendapat wahyu itu, apabila Nabi Musa, disebutkan dalam tafsir, Nabi Musa bawa obor. Orang dulu kan mana jalan, mana ada torchlight kan. Ini bawa obor. Jadi obor itu bila mana apinya terpadam di tengah padang pasir, maka ia sesuatu keadaan yang satu gelap, sebab mereka biasanya jalan waktu malam. Ini menarik juga, nanti Allah sebutkan tentang bintang kan. Jadi gelap malam, tak nampak jalan kan. Malam pula bila berada dalam kesejukan kan, dan ini tak ada bahan untuk memanaskan badan kan. Kemudian bila mana kalau kelaparan, api diperlukan untuk memasak makanan kan. Jadi Allah sebutkan Nabi Musa nampak apa? Allah sebutkan Nabi Musa nampak inni anastu nara, di atas bukit Sinai itu aku melihat api di atas bukit itu, dan di sebelah api itu ada apa? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Jadi ini satu gambaran bahawa api juga dikaitkan dengan hudan ataupun wahyu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Baqarah. Allah sebutkan pada ayat perumpamaan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Antara bentuk tafsiran pada ayat tersebut adalah bandingan maknanya orang munafik tu ni adalah seperti mana seorang lelaki yang bawa api kepada mereka. Siapa seorang lelaki itu? Ada pelbagai tafsiran, antaranya adalah ada yang menyebutkan bahawa lelaki itu merujuk pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membawa api naran, membawa api, sebab api ini dia mempunyai dua peranan. Satu membakar, dan kedua memberikan cahaya. Seperti mana tadi Nabi Musa menggunakan api untuk perjalanan dalam musafir baginda. Dalam masa yang sama, api itu juga untuk membakar, untuk basah hangat, dan juga untuk nak makan. So dia ada dua peranan, memberikan cahaya dan juga membakar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi SAW datang kepada penduduk Madinah, kepada orang khususnya munafik kan. Sebab ayat itu konteksnya dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang sifat orang munafik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi
datang untuk bawa api kebenaran tadi, menyuluh cahaya kehidupan manusia, membakar maknanya dosa-dosa mereka. Falamma adaat, setelah maknanya api itu telah pun tersebar, kan, ma haulahu zahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Jadi bila mana Nabi membawa kebenaran, mereka menolak kebenaran yang Nabi SAW sampaikan, maka Allah sebutkan Allah menghilangkan cahayanya. Allah tak kata Allah menghilangkan apinya, tapi Allah sebut Allah menghilangkan cahayanya. Kan? Sebab apa tadi kita sebut api ni ada dua peranan, memberi cahaya dan juga membakar. Jadi bila mana api yang Nabi SAW bawa sepatutnya memberikan cahaya, tapi mereka menolak cahaya tersebut, maka Allah kata Allah memadamkan cahaya, tinggallah peranan api itu untuk membakar mereka yang munafik. Dan mereka berada dalam keadaan gelap gulita. So, di sini menunjukkan bahawa api adalah gambaran kepada wahyu ataupun hudan juga. Jadi kalau bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan afara'aitumun nar allati turun, bila mana api, satu bentuk pengamatan kita pada ayat ni, kita sebutkan tadi bila hilangnya tanaman itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia hilang wahyu, maka tinggallah dia menjadi bahan bakaran. Seperti mana pokok yang mana kehilangan air, dia mati menjadi bahan bakaran. Dan kedua, kita juga boleh memahami dari sudut api juga menjadi sebagai bentuk wahyu, simbolik wahyu kepada manusia. Dan wahyu itu akan dapat dimanfaatkan, akan tercetusnya api itu apabila gesekan. Jadi kita perlu ada macam geseran kita dengan ayat-ayat Al-Quran itu untuk menghidupkan api kehangatan dalam kehidupan manusia. Dengan makna kita tidak hanya berpada dengan bacaan, kerana untuk menghidupkan ni dia kena usaha yang kuat, kan? Usaha yang kuat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Yani pegang, ambil maknanya kitab itu dengan kuat, dengan makna dengan kesungguhan. Jadi kita nak toreh nak geser bagi menyala api itu kena buat betul-betul. Jadi begitulah maknanya hati manusia ni dia perlu ada geseran dengan ayat-ayat Al-Quran supaya dapat menghidupkan api di dalam dirinya untuk maknanya dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut antum ansha'tum syajarataha. Ini satu perkara yang unik bila mana Allah kata, adakah kalian yang menumbuhkan pokok kayunya? Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja menyebutkan antum ansha'tum naran, adakah kalian yang menghidupkan api tersebut? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan api, tapi Allah sebutkan asal usul daripada api, iaitulah pokok. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mention pokok? Ia satu mukjizat yang besar dalam surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan bagaimana kamu melihat satu pokok yang menghijau, yang di dalamnya mengalir air, ia boleh menjadi sesuatu yang juga kamu gunakan sebagai bahan bakaran. Tetapi bila pokok itu menjadi bahan bakaran, tadi kita sebutkan apabila ianya kehilangan air, maka apa yang layak bagi batang kayu yang telah pun mati, rapuh, tempat bakaran. Am nahnul munsyi'un, ataupun kami yang menumbuhkannya. So kita boleh nampak kaitan di antara tanaman, air dan juga api. Nahnu ja'alnaha tazkiratan. Kami menjadikan api itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Wa mata'an lil muqwin, dan sebagai benda yang memberikan kesenangan kepada orang musafir. Ini ayat yang ke-73 ni memberi isyarat kepada kita dapat memahami dengan dua cara tadi. Iaitu api itu boleh menjadi peringatan, kan? Apabila tanaman hilang airnya, maka yang berhak baginya adalah bahan bakaran, dan juga dia boleh menjadi sesuatu yang memberikan kesenangan. Sebagaimana Nabi Musa tadi, mata'an lil muqwin, khususnya orang yang bermusafir, kan? Kita hari ni api kita mungkin petrol lah, kan? Tapi Nabi Musa, kita tengok pada gambaran orang Arab dulu, bagaimana api itu sangat penting. Sebab apa? Nak tunjuk jalan. Kalau tidak, padang pasir gelap, padang pasir sejuk,
Padang pasir maknanya nak cari makan, nak bakar makanan kan. Jadi api juga digunakan kalau ada kecemasan, nak minta bantuan. Jadi kita tengok bagaimana api itu sangat penting. Apabila obor itu terpadam, maka sangat-sangat memerlukan api. Sebab itu Allah sebut, Nabi Musa kata inni anastu, kan? Aku melihat, dengan perkataan anasa, bukan inni ra'aitu, kan? Kenapa anasa ni menunjukkan kepada penglihatan yang melahirkan rasa kegembiraan. Tengok dengan rasa gembira, wah api, kan? Syukur, maknanya sebab ternanti-nanti. Jadi itulah gambaran sifat ataupun seorang Muslim itu berhadapan dengan Al-Quran adalah dengan rasa keinginan untuk ternanti-nanti dalam nak melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga satu gambaran dalam surah An-Nur bila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ringkasnya satu kawasan, mana di rumah orang dulu dia ada satu kawasan kecil tempat dia letak pelita. Ya, bila dia balik bawa pelita kan, tempat dia letak pelita di situ, dia letak pelita, yang mana pelita itu dia berada di dalam gelas kaca, kan? Yang dia dihidupkan api di dalam pelita itu melalui minyak zaitun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan minyak zaitun yang digunakan itu adalah minyak zaitun yang terbaik, yang mana minyak dia itu menyala-nyala. Jadi minyak itu sendiri telah pun menyala-nyala. Apabila datangnya wahyu, maka pelita itu dapat kekal api dia itu. Bukan sekadar, maknanya kalau kita gambarkan, kita raya ni kadang-kadang orang suka pasang pelita kan. Jadi kita bayangkan dalam pelita tu ada minyak, kan? Dan kita ada lighter. Jadi bila kita pegang lighter, kita nyalakan api, dia mungkin boleh menyalakan sekejap je. Bahkan lepas tu jadi panas, kan. Jadi kalau kita tutup, habis-habis. Tapi kalau bila nyalakan api, diletakkan di tempat pelita yang di dalamnya itu ada minyak gas. Kalau dalam konteks ayat tadi adalah minyak zaitun lah, kan. Tapi dalam tu ada gas, maknanya api itu boleh bertahan dengan lebih lama. Boleh memberikan manfaat untuk mencerahkan suasana sekitarnya, kan. Jadi itulah maknanya keadaan orang yang mendapat api itu sebagai mata'an, bukan sekadar dapat dari sudut kelebihan dunia, dari memanaskan badan ketika mana rasa panas, kan, dapat memasak masakan ketika mana lapar, dapat memberikan maknanya nampak hala tujuan dalam keadaan gelap, tetapi ia juga mana memberi manfaat kalau digandingkan ianya sebagai wahyu, dapat memberi manfaat untuk menyuluh diri dan juga orang lain. Nahnu ja'alnaha tazkiratan, sebagai peringatan, dan api juga boleh menjadi mata'an lil muqwin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudian penghujung kepada keempat-empat nikmat ni, Allah kata apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh yang demikian itu, wahai orang-orang yang lain, bertasbihlah dengan memuji nama Allah yang maha besar, bismi rabbika, sebagai bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan itu. Jadi Allah sebutkan bagaimana air mani, ini penghidupan manusia. Kemudian disebutkan pokok, ada kaitannya dengan elemen tanah, dengan kehidupan manusia, dan terkait juga dengan elemen air yang diperlukan oleh manusia dan juga pokok. Dan pokok maknanya tumbuhan diperlukan oleh manusia. Dan api juga mana ada kaitan dengan air dan juga pokok yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semuanya yang kita tengok keempat-empat ini, dia terkait sama ada menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb yang menciptakan segalanya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang diciptakannya itu sebagai mata'an, sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, dan juga menjadi satu peringatan kepada manusia ketika mana dia melihat. Dia melihat air mani, melihat dirinya adalah seorang yang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan pada diri dia. Lihat pokok, bagaimana pokok yang mati dapat dihidupkan, menunjukkan bahawa dia juga bakal dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana kebergantungan dia kepada air. Mana menjadi peringatan kepada dia bagaimana kalau Allah menghilangkan air itu, maka manusia ini berada dalam keadaan yang
sukar dalam kehidupan. Bukan sekadar hilang, maknanya kalau Allah tukar pun maknanya rasanya itu menjadi ujaj kita sebutkan tadi, maka kita dah tak mampu untuk meneruskan kehidupan. Begitulah juga api yang kita sebutkan tadi, menjadi peringatan dan juga manfaat. Maka bila mana Allah memberikan peringatannya kepada kita, dalam masa yang sama elemen yang disebutkan juga menjadi manfaat kepada manusia. Layaklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu disucikan daripada sebarang kekurangan. Sebarang kekurangan dari sudut ketidakmampuan, maknanya tidak mampuan menghasilkan sesuatu, ataupun mensucikan dari sudut sebarang kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu menghidupkan semula manusia, seperti mana bukti-bukti yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan air mani, pokok air dan juga api. Maka tasbihlah memuji Rabb. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut fasabbih bismillah? Kenapa Rabb? Kerana nak mendekatkan yang mendengar yang kamu perlu puji adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan kamu, iaitulah Rabb kamu. Jadi manusia ni melihat dirinya, melihat sekitarnya, pokok, air, api, maka apa yang berlaku pada dirinya dan juga persekitarannya adalah hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb yang menciptakan, yang mengurus takdir kehidupan manusia ni dan menjadikan sesuatu yang diciptakan itu untuk serve purpose kepada manusia dalam kehidupannya. Maka layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji, Rabbikal Azim, dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok orang musyrikin, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah An-Najm ni juga adalah set surah, kalau kita masih ingat saya sebutkan di awal pembentangan dulu, daripada surah 50 sampai 56 sampai suratul Waqiah ni, mereka adalah satu grup. Antaranya surah 53 dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Tuhan-Tuhan orang musyrikin yang mereka sembah berhala ni, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tuhan-Tuhan yang mereka namakan sebagai Lat, Manat, Uzza, itu adalah nama-nama sahaja. Yang mana mereka namakan, yang mana tidak ada otoriti. Apa yang Tuhan mereka, batu itu telah buat kepada mereka secara spesifik ni, tak ada apa pun. Bahkan batu-batu itu mereka yang menamakan, oh batu ni kita namakan ni, batu ni kita namakan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh declare the perfection of Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu maknanya menyatakan, yakni tasbih ni maknanya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kelemahan. Allah sebutkan Rabb kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar nama seperti mana nama-nama yang kamu namakan bagi Tuhan-Tuhan kamu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai peranannya dalam kehidupan kita secara langsung, iaitulah sebagai Rabb yang menciptakan, sebagai Rabb yang mengurus takdirkan, maknanya menjadikan pokok, air, api itu berguna dalam kehidupan manusia. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fasabbih bismi rabbika al-azim, yang maha